tak sangka tu babi sebab belum halal. Ilmu terlembu kan, dah yang bawa kan, sembang cakap ni kan, tu dia apa-apanya ada kan, macam tu punya pakatan jahat. Jadi bila kita tak tahu bahasa mereka, apa yang mereka duk sembang selama ni, tiba-tiba saja cakap bahasa Melayu sampai saya faham. Tapi saya pun tak tahu lah sama ada betul dia cakap Melayu ataupun dia cakap Cina. Tapi saya boleh faham bahasa Cina. Macam mana saya boleh faham? Jadi kalau orang kata karamah lagi, orang marah lah. Pasal dia ada karamah. Saya tak kata lah karamah, tapi itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Sungguh. Dan ifah. Ifah ni bahasa Arab yang jangan-jangan kita sebut. Kenada tak? Kenada. Tapi apa dia ifah? Ifah. Ifah ni sebenarnya pendek petaan dia. Kalau bahasa Arab, ain, fa, ta, simpui. 3 huruf. Ain, fa, ta, simpui. Tapi baca dia ain bari bawah. Ifatun. Ifah. Apa dia ifah ni? Ifah ni iaitu keadaan seorang yang berhati-hati, berjaga-jaga dalam perkara yang syubhah, langsung dia tak mau terlibat. Orang kata yang haram lah. Haram jauh sekali lah. Haram jauh sekali. Jelas, haram jelas. Tapi yang tidak jelas itu perkara yang syubhah. Itu pun dia tak mau terlibat. Macam haram. Dahsyat. Itu dah ifah dia payah nak dapat ifah tu. Kesenang. Tak ada masalah. Sahabat saya jadi terus. Jadi terus lah. Hantar dah ifah tu pada. Sehingga ada ulama kata ifah itu, dia tak mau diri dia ambil perkara yang harus. Bahkan dia nak yang jelas. Jelas tu yang dia ambil pakai. Halal. Sebab halal itu jelas. Halal ni tak apa, kan nak dosa. Benda harui tak dosa. Tak mau. Orang yang ada ifah ni tak mau. Macam mana kita nak bayang satu orang yang ada ifah ni? Dalam perkara yang tidak dianggap sebagai dosa sekalipun, tak makruh. Contoh kan? Dah. Langsung tak terlibat. Kebanyakan orang makruh je, makruh. Dah pun nak tanya, haram ke apa? Tak haram lah. Sudahlah. Tutuplah mulut. Macam aku buat benda haram, dah tak haram, sibuk pasal apa? Dah lah, itu makruh. Ada orang yang betul-betul dia berwaspada, dia berhati-hati. Dia nak betul-betul diri dia tidak bermasalah sepanjang hidup di dunia. Dia nak bila dia meninggal, husnul khatimah, confirm. Orang ni orang yang tak ifah. Dia akan sentiasa kawal diri dia, jaga diri dia, dan tidak dia bergantung harap kepada siapa-siapa melainkan Allah Ta'ala sahaja. Tidak dia teringin nak meminta-minta apa yang ada di tangan orang. Kalau apa nak bagi, apa bagi. Nak tunggu aku pergi duk minta, merayu, merintih nak dapat apa yang ada kat tangan hamba, minta maaf. Itu orang yang ada ifah. Tinggi orang yang ada ifah. Jadi kerana nak berkat sifat ini, ada orang nama Afif. Dan orang perempuan pula Afifah. Dia pada kata ifah ni, mudah-mudahan seorang ni besar, dia dapat sifat ifah. Tapi tak cukup dengan nama asuhan, bimbingan, didikan, sentiasa pantau tahun ke tahun, betul letak anak-anak pada sekolah-sekolah yang boleh memberi adab asuhan yang baik. Kalau dia kata tak boleh lah ustaz, dah ni zaman
tak serupa dulu. Pada zaman dulu tu lain saat, sekarang ini macam-macam ujian, benda-benda dunia yang kita perlu takani juga. Okay. Tapi untuk memajukan diri anak kita supaya dapat ifah dan segala sifat-sifat mahmudah yang lain, wajib kena ada asuhan juga. Jangan tak ada langsung waktu. Contohlah, tak mau dosa, saya tak mau bagi anak saya mengaji sekolah kebangsaan, nak bagi sekolah Inggeris, biar dia reti bahasa Inggeris. Dunia lah. Dulu betul lah, dulu saya tahu orang tua-tua dulu kata apa dia, jangan pergi sekolah orang kafir. Marah anak kalau tahu anak pergi daftar sekolah Methodist, sekolah Inggeris, pergi mengaji sekolah kafir dulu kan. Betapa teguhnya pendirian orang-orang lama dulu. Tapi perlu dah Inggeris lah ni? Oh, tak perlu ke mana. Sopa juga dengan hidup mengaji anak di sekolah Cina. Siapa? Sekolah Melayu punya banyak, hidup cari sekolah Cina, pergi daftar anak sekolah Cina. Tapi bila lah ni, perlu tak perlu? Jangan kita tertipu, jangan kita terperdaya. Kadang-kadang rancangan ataupun sembang-sembang jahat, padahal kita dah gelak tepi dia. Apa bahasa kita tak faham. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk kat saya dulu, saya ni bukan reti bahasa Cina, tak reti, tak pernah mengaji, tak pernah ambil tahu. Dengar Cina sembang dah. Tapi tak tahu apa dia yang ni, apa Cina sebut ni, apa Cina sebut. Allah Ta'ala nak tunjuk kat saya. Lama lah saya pergi ke kedai gambar. Kedai gambar ni besar. Selain daripada ambil gambar, buat majalah yang biasa-biasa lah. Dan saya pun buat majalah saya di kedai tu. Jadi sentiasalah saya berurusan dengan tokek kedai tu. Jadi tokek pun bayar saya, alhamdulillah. Daripada kedai asal tu kecil, besar, dia duduk tunggu dengan isteri dia dulu. Dan dia dah tunggu dia pakai pekerja-pekerja dia, bos. Ada bos. Dia sekarang dah ada dia. Okay. Apa Allah Ta'ala nak tunjuk kat saya pada ketika itu? Dan kedai tu saya seorang Melayu. Kedai tu, kedai gambar tu, masuk pada waktu itu saya seorang Melayu. Yang dia semua Cina, yang pekerja dia Cina, yang printing kat belakang tu Cina, yang main sembang dia nak print, dia punya buku dia pun Cina. Allah nak tunjuk kat saya, yang masuk untuk print buku menu masakan dia ada satu restoran Cina tapi cakap Melayu. Cakap Melayu lah. Print bagi sikit. Ni aku cetak banyak ni yang tak bagi murah lah. Kira berapa satu buku. Pasal apa tak cakap Cina? Sama-sama. Biasa kalau sama-sama dia buat, tak cakap Melayu betul ya? Cakap Cina. Cuma kalau nak main dengan kita baru dah cakap Melayu. Elok tokek, cikgu, biasa cikgu lah. Cikgu mau beli apa? Melayu lah, saya kita orang Melayu. Sama dapat Cina. Tapi hari itu, pada waktu tu, cakap Melayu. Dapat nanti kita sembang sama bos, kita bagi murah. You mau berapa naskah? You mau apa? Dia nak print satu buku lah, buku masakan. Dia ni ada restoran. Apa yang dia sembang ni cerita lama. 15 tahun lebih. Dia kata apa dah? Dia kata ni buku-buku ni sebenarnya logo-logo halal itu semua aku tipu. Dia sembang dengan tu. Hang print logo ni, hang copy, hang tempel ni semua ni makanan dia ungkau soal, hang tempel sembang.
Supaya apa? Supaya bila orang Melayu masuk tengok logo ada yang beli, biar pergi dia bawa makan, babi yang kita masak. Memang sedap, Kau tak sangka tu babi sebab logo halal. Ilmu terlembu kan, dari yang bawa kan, sembang cakap ni, tu dia, apa-apanya ada, macam tu punya pakatan jahat. Jadi bila kita tak tahu bahasa mereka, apa yang mereka duk sembang selama ni, tiba-tiba saja cakap bahasa Melayu sampai saya faham. Tapi saya pun tak tahu sama ada betul dia cakap Melayu ataupun dia cakap Cina. Tapi saya boleh faham bahasa Cina. Macam mana saya boleh faham? Jadi kalau orang kata karamah lagi, orang marah tak? Pasal dia ada karamah. Saya tak kata nak karamah, tapi itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Sungguh.